Okay, show. Benda show. Nak makan apa? Ada makan. Ada. Tandas nah. Jadi insya-Allah tuan mulia kita belajar adab puasa lah. Adab puasa. Jadi pertama tuan mulia puasa ni kena banyakkan 4 perkara. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ajirna minan nar. As'aluka ridha kawal jannah. As'aluka minal jannah. Masuk dalam syurga Allah. Okey, benda pula satu. Kedua, punya banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah abah. Okey, Akan. Menjaga diri, menjaga 5 panca indera daripada perkara yang membatalkan puasa. Mata melihat perkara-perkara yang Allah suka, telinga dengar perkara yang Allah suka, mulut bercakap perkara yang Allah suka, akal fikir perkara yang Allah suka, dan hati sematkan perkara yang Allah suka. Semak Okey. Askir pula. Adab puasa. Main game. Tidak berlebihan. Benar, hebatnya. Puasa tidur berlebihan. Oi. Akak dah. Elakkan berkumur berlebihan. Elakkan berkumur berlebihan. Dengan mandi sebelum buka puasa. Jangan mandi sebelum buka puasa. Tak juga kalau kotor mandilah. Makruh kalau orang tu saja nak jaga. Gosok gigi je. Gosok gigi makruh. Tapi ada juga mazhab kata boleh. Jadi bila lama berbeza pendapat ni kita boleh pakai lah. Jadi sekian saja muzakarah bab puasa. Nah, Jihan tak betul lagi. Nah, yang satu lagi nah. Nampak sibuk ni. Ada puasa. Ni. Ni nak buka puasa. Kawal hawa nafsu. Kawal hawa nafsu yang tak senonoh. Fikir yang tak senonoh je. Hawa nafsu banyak. Tak senonoh tak sebenarnya yang tak senonoh saja. Aduh, cakap dengan ayah kasar-kasar pun tak senonoh ke? Memang kan? Okey, cukuplah tu. 4 minit muzakarah adab puasa. Semoga kita semua dapat amal dan sampaikan. Hai, kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa satu keluarga. Ucapan sikit dah. Selamat puasa. Selamat berpuasa. Ada? Puasa anak-anak. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa. Amalan selepas kita berpuasa sepanjang hari, satu ibadat adalah buka puasa. Okey. Kita Dah, Iman. Kosong. Akak. Setuju. Alhamdulillah Allah SWT yang bagi rezeki. Bila Allah bagi rezeki, tak ada satu makhluk pun boleh halang. Dan bila sampai masa ajal kita, tidak akan lewat satu hari, tidak akan kurang satu hari. Jadi kita bersyukurlah dengan nikmat Allah SWT.